Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube guys. Okay, saya dah lama sangat tak buat video. Jadi dah hampir sebulan dah ni tak buat video. Hari ni cuaca hujan pula. Video kali ni saya nak pergi jalan-jalan lah. Nak cari kereta yang besar sikit untuk saya punya family. Azhar tu hari saya jual bukan ada masalah ke apa kan. Cuma yalah, maklumlah, saya malah nak cakap lah kan, Azhar aircon belakang tak ada. Family saya yang naik kadang-kadang komplain panas-panas kat belakang, ataupun kawan-kawan saya naik pun kata panas kat belakang kan. Jadi hari ni saya nak pergi tengok lah kereta yang 7 seater yang luas sikit. Tak tahulah jenama apa yang ada. Jadi korang stay tune dekat video saya ni sampai habis. Saya nak pergi ceras, saya nak pergi tengok kereta apa yang ada. Saya ni malas nak beli kereta baru kan, sebab yalah, harga pun tinggi sekarang, harga kereta baru. Jadi kita cek harga kereta, kita cek kereta second hand tapi tahun baru sikit. Macam Azhar tadi tahun lama dah, 2014. Jadi kita cari dah yang ada sekarang ni 2017 dengan 2010. Tapi 2010 tu agak executive sikit lah, agak premium. Jadi korang nak tahu kereta apa yang premium ataupun yang 2017 tu, korang stay tune kat video saya ni sampai habis. InsyaAllah, semoga korang jangan lupa tekan butang subscribe, support channel YouTube saya ni supaya saya ada semangat untuk buat video-video akan datang lah, InsyaAllah. Jadi semoga korang semua dimurahkan rezeki. Yang tengok video saya ni dimurahkan rezeki, yang diberikan kesihatan yang baik. Okay, stay tune guys sampai habis video saya ni. Okay geng, kita dah sampai dekat kedai. Tengok Innova. Inilah satu kereta yang aku rasa aku nak tukar. Okay, ini dia Toyota Innova. Cantik tak? Aku tak boleh tidur malam sebab kereta ni babe. Tak boleh tidur malam ni sebab kereta ni. Yes, dalam dia, aku suka dalam dia lah. Masih baru, bau dia bau kedai lagi kan. Saya bawa kedai lagi. Memang aku suka lah tengok kereta ni. Mileage pun bau 78,400. Memang best lah kereta ni. Sebenarnya ini dah kereta yang aku nak ambil kan. Bukan aku tak nak Azhar tu, sebabkan Azhar tu tak ada aircon belakang. Ini dia ada aircon belakang. Ni dia ada aircon belakang. Memang best lah Innova ni. Aku suka dia punya steering. Aku suka dia punya steering ni, design ni. Aircon elektronik. Okay, memang dia support dia semua. Ada ambient light dah. Aku tak boleh tidur malam tu selepas aku tengok kereta ni. Yalah, lebih besar daripada Azhar. Jadi aku rasa berbaloi lah kalau aku ambil kereta ni. Ni dia, belakang dia memang sangat luas. Dia ada aircon belakang. Itu yang aku suka, ada aircon belakang. Sampai kat belakang ni pun ada aircon. Jadi orang belakang takkan panas. Ini akan selesa lah. Kalau tak ada naik 3 orang kat belakang, boleh letak tangan hamdres. Transport channel YouTube aku, apa gambar support channel YouTube aku guys. Masih bau kedai ya. Masih bau kedai. Ya. Orang sepatut tak aku ambil kereta ni. Yang belakang ada aircon belakang. Jadi tempat duduk belakang ni pun besar sikit. Agak orang dewasa pun boleh naik dekat ni. Aku pun boleh muat. Okay, inilah dia Innova yang aku idam-idamkan, insyaAllah. Kalau diberi rezeki, kalau nak support channel YouTube aku. Agak cantik juga warna dia. Nak beli baru Toyota Innova Zenith, tak boleh. Aku tak boleh lah, tinggi sangat dia punya harga. Ini okey lah ni. Okay, ini Innova yang kita tengok-tengok lah, hujan ni. Okay, ada Hilux,
Ada Ford Ranger, ada IS. Tapi inilah yang aku tengok-tengok sekarang ni, Innova ni. Okay, ni tak tahu apa benda dia buat ni. Buka hotel pun belum 3 dah mati. VU 8636. Okay, memang cantik lah. Ya. Okay, kalau you nak cari kereta kat sini, ada Hilux, biji, boleh cari kontak ni brother Dave, brother Dave. Dave, dia boleh settle you punya apa kereta nak. Sekarang ada ni apa, Mini. Ini mini. Semua ada. Camry pun ada. Asal yang tu saja. Kau jual? Azia baru masuk tu. Baru masuk aja. Ini kereta baru ni. WMF. Dah jual, tengok. Dia punya kedai banyak laju. Dave ni memang bagus. Itu Vefire 1 pun sudah jual sana. Ya. Aduh. Okay, orang nak cari Mini Cooper pun ada. Ini Mini apa Ini Mini, aku pun tak tahu lah. Ni Mini USB apa, SUV kan. Ni Mini SUV. Aku tak tahu lah Mini apa ni. Countryman. Yes, ni Mini Countryman. Cool. Ini Vefire, salah satu yang saya cakap tahun 2010, register tahun 2013. Ni yang saya tengok lah, yang premium tu kan. Memang lama terasa teringin nak pakai ni Vefire ni. Harap-harap boleh dah dapat pakai. Okay, yang satunya lagi, yang tu pilihan saya antara dua ni lah. Sama ada korang komen kat bawah, aku ambil dua-dua ataupun aku ambil salah satu, Vefire ataupun Innova. Innova tahun 2017, yang ni tahun 2010, register tahun 2013. Hati tu nak Vefire. Tak apalah. Jadi kalau korang nak tahu kereta apa yang kau ambil antara Vefire dengan Innova, kereta apa, korang tunggu dan lihat next video akan datang. Jadi kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, support channel YouTube saya, dan jangan lupa tekan like, share ke kawan-kawan. Jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum, bye bye.